Budak-budak Yamaha LCV9 sila hadir jap. Budak naik Yamaha LCV9 ni semua perangai macam gampang ke? Korang tu motor pun loan Aeon. Lagi nak berlagak ke? Tadi aku hampir tumbuk je muka lahanat tu semua dekat traffic light. Aku baru balik kerja, aku penat gila. Stres kerja, badan melekit, aircon kereta pun dah lama habis gas. Waktu tengah tersangkut kat traffic light, datang 3 orang budak naik LCV9 berhenti sebelah aku. Seorang dari budak tu tengok muka aku sambil gelak-gelak. Lepas tu, dia suruh kawan dia tengok sekali. Aku turunkan tingkap, tanya, ada masalah ke? Tapi dia cuma senyum sinis, pandang aku dari atas ke bawah dan cakap, Akak, muka akak ni second hand ke? Jeragat teruk sangat. 2 orang lagi gelak kuat-kuat. Macam aku ni bukan manusia. Macam aku ni bahan lawak. Balik rumah, aku masuk bilik air, berdiri depan cermin. Aku tenung muka aku lama-lama. Kusam, penuh jeragat, penuh bintik hitam. Aku gosok muka aku sampai merah. Tapi jeragat tu tetap ada. Yang hilang cuma harga diri aku. Tengah malam tu aku buka TikTok. Dan ya, aku dah viral. Budak-budak tu rakam video aku. Letak caption. Muka akak ni second hand ke? Jeragat atau jalan tar? #bodoh. Cakang second hand face, Akang jeragat challenge. Dalam masa beberapa jam, ratus ribu views. Komen bawah video tu lagi kejam. Ni muka ke? Jalan simen? Akak ni macam jalan kampung time kemarau. Aku tak keluar rumah 2 hari. Tak sentuh phone. Tak mandi. Aku baring atas katil sambil ulang-ulang suara budak tu dalam kepala aku. Second hand, second hand, second hand. Tapi yang paling sakit bukan komen. Yang paling sakit bila aku tengok pantulan muka sendiri dan aku mula percaya cakap diorang. Aku mula percaya aku memang buruk. Aku memang tak layak. Aku pernah cakap dengan diri sendiri, kalau aku boleh padam muka ni, aku padam. Kalau aku boleh jadi orang lain, aku jadi. Tapi aku tak boleh. Aku cuma ada satu pilihan, ubah atau terus tenggelam. Dan dari situ, perlahan-lahan aku cari jalan. Bukan untuk cantik, tapi untuk rasa diri sendiri semula. Untuk rasa berani pandang cermin tanpa rasa nak lari. Aku jumpa satu produk, bukan sebab iklan dia gah, tapi sebab bila aku baca, aku rasa macam, inilah harapan kecil aku. Nadi Putri. Suplemen 100% berasaskan tumbuhan, diformulasi khas untuk bantu cerahkan kulit dari dalam, kurangkan jeragat, melasma, bintik hitam dan tona tak sekata. Dalam dia ada buah cahaya suci, tinggi karotenoid, bantu lindungi kulit dari UV, camu-camu, sumber vitamin C semula jadi untuk kolagen dan anti penuaan. Daun pegagan, akar manis, kunyit, semuanya bekerja dari dalam. Bukan sekadar kosmetik luar. Aku ambil 1 kapsul sehari lepas makan dan aku tak harapkan keajaiban. Tapi lepas 8 ke 12 minggu, aku mula nampak perubahan. Bukan je pada kulit, tapi pada keyakinan aku. Dulu aku takut keluar rumah. Sekarang aku tak kisah orang pandang. Sebab aku tahu, aku dah bangkit. Dulu aku cakap, aku nak hilang. Sekarang aku cakap, aku nak hidup. Nadi Putri bukan ubat ajaib. Tapi dia titik mula aku. Titik untuk pulih. Titik untuk sayang balik kulit sendiri. Sayang balik diri sendiri. Kalau kau rasa cerita ni biasa, cuba tanya diri sendiri. Kalau muka mak kau yang jadi bahan video tu, kau masih gelak ke?